Okey. Kita main tak ayak kau lah. Okey. Kita review. Oh, lewat banyak kan ni, lewat banyak. Hampir hospital. Oh. Okey, kita review sikit. Ayak. Okey, untuk hari ni. Alright. Lewat banyak kan ni, lewat banyak. Aduh. Okey, kita review sikit hari ni ayak. Okey, ayak untuk hari ni alhamdulillah. Kita tunaikan ayak yang apa nama sahabat kita. Daripada sahabat TikTok yang tak mau namanya disebut. Jadi kita hentaklah walaupun 7.5. Hari ni kita memang kita hari ni pasal kita ada emergency case. Kena pergi apa nama? Ada kena pergi hospital Semang Jaya. Jadi kalang kabut. Ingat tak mau meniaga dah hari ni, tapi kita balik daripada pukul masa jemaat tadi emergency. Sampailah pukul kat pukul 5, tak pukul 5 ke? Pukul 5.30 kita sampai di rumah. Jadi kita balik 5.30. Jadi kita ingat nak meniaga bila kata. Bila kita ingat nak meniaga lepas tu baru kalang kabut lah. Pasal 3 berdua, pasal semua cancel. Semua nak kena cari sendiri. Jadi kita lewat dah buat ayak ni. Ayak 7.5 kita berhantar main ayak. Tapi itulah sambutan dia tu cukup menggalakkan lah. Okey, terima kasihlah kepada penyumbang. Cumanya kita tak adalah nak buat duit untuk berbagi untuk nak buat ayak percuma untuk di tempat meniaga kita tu. Cuma yang ni lah. Kita akan buat esok. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih para penyumbang. Semoga Allah murahkan rezeki barakah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan serta semoga perniagaan laris manis. Tadi pun ada lagi ni untuk esok. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Di kalang kabut. Ingat tak mau meniaga dah hari ni, tapi kita balik daripada pukul masa jemaat tadi emergency. Sampailah pukul kat pukul 5, tak pukul 5 ke? Pukul 5.30 kita sampai di rumah. Jadi kita balik 5.30. Jadi kita ingat nak meniaga bila kata. Bila kita ingat nak meniaga lepas tu baru kalang kabut lah. Pasal 3 berdua, pasal semua cancel. Semua nak kena cari sendiri. Jadi kita lewat dah buat ayak ni. Ayak 7.5 kita berhantar main ayak. Tapi itulah sambutan dia tu cukup menggalakkan lah. Okey, terima kasihlah kepada penyumbang. Cumanya kita tak adalah nak buat duit untuk berbagi untuk nak buat ayak percuma untuk di tempat meniaga kita tu. Cuma yang ni lah. Kita akan buat esok. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih para penyumbang. Semoga Allah murahkan rezeki barakah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan serta semoga perniagaan laris manis. Tadi pun ada lagi ni untuk esok. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.